Sini sekejap, Dik. Nak tak abang ajar adik macam mana cara nak dapat duit baru dapat beli iPhone ni, nak tak? Nak sangat, tapi mak saya tak cukup duit. Adik nak tahu macam mana? Adik ambil bakul yang kecil ni, adik duduk kat tepi jalan tu, nanti goncang-goncang macam ni, nanti orang bagi duit, baru dapat duit beli iPhone. Afiq, apa awak ni? Saya suruh awak jadi sales, bukan buat customer macam ni. Bos, anak dia ni teringin sangat nak pakai iPhone. Itulah solution dia. Ingat, orang senang ke nak bagi iPhone murah, iPhone free dekat dia ni? Kalau you pun awak nak hina kami, jangan sampai macam ni. Saya pun boleh usaha dengan cara yang lain. Usaha? Makcik, saya tengok makcik ni pun macam orang tak sedekah dekat luar tu. Ini kan pula nak beli iPhone dekat sini. Simpan je lah angan-angan makcik. Intan, Afiq.